terlajak kan. Bila terlajak, alamak, aku nak patah balik kan. Jadi kalau untuk yang kenderaan ringan sahajalah ya. Bila dah terlajak tu nak puting balik, memang kalau depan tu dekat dengan susu keluar, senang lah. Cuma aku daripada Senawang, Seremban, okey, aku nak patah balik ke Seremban. Kalau aku nak pergi susu keluar selepas Ainsdale dah tak ada lagi dah. Selepas Ainsdale aku kena keluar dekat Nilai. So jauh. Ya, jauh. Jadi tak nak satu cara dia macam ni lah. Aku terpaksa cilok daripada Arenat. Ya, jalan motor saja, kereta tak boleh. Kan? So jadi bila cilok tu pusing jalan ni. Pusing jalan ni. Terus lanjut. Ada jalan motor dia. Ada. Cuma aku tak berapa ingat betul tak tidak kan. Kadang salah juga. Kan? Kadang pun salah juga, tak betul juga. Jadi kena ukur lah juga motor. Kalau motor pakai double box, memang tak boleh lah. Pada aku nyaya aku pakai single box je. Pakai top box, top box okey lah. Box belakang memang aku buka. Confirm lah. Motor cup memang confirm lagi boleh. Sebab ia untuk pekerja-pekerja laluan ni sebenarnya dah dibuka untuk pekerja-pekerja tempatan lah. Okay, dah sampai. Kebiasaannya aku kan tak berapa tahu sangat apabila lepas melalui kat sini lah. Untuk potongan dia tu sama dekat sana tu. Sana ke sebelah kiri, aku dah lupa dah.
Wow.